Murah betul seller ni. Nampak tak? Kau beli printer, thermal printer yang mini ni, kau dapat sekali dengan label yang banyak macam ni. Dapat lagi marker. Kau rasa seller lain ada bagi macam ni tak? I jumpa satu printer label yang best. Jom kita tengok. Bukan ini je ya, dapat lagi yang ni. Memang berbaloi sangat. Aku rasa aku beli thermal printer yang mini tu je, tapi dapat sekali dengan ni. Kau rasa kau akan dapat kabel nano book Sarah yang comel ni ya. I pun dah tak sabar. Jom kita install. So thermal printer ni tak payah pakai ink. Kau just beli label ataupun kertas ni je. Kau beli, kau masukkan ke dalam ni, download apps, kau connect dengan bluetooth, so kau boleh print. Okay, senang kan? Ni sangat-sangat best. Kalau kau beli yang jenis stiker pun boleh, tak ada hal. Kau beli yang jenis stiker, lepas tu kau tampal dekat balang-balang rempah kau pun boleh, tak ada masalah. Dia boleh charge tau, dia rechargeable, charging port type C. Senang dah lah, harga murah. Lepas tu menyenangkan urusan kita sebagai mak-mak nak bantu anak dalam pelajaran kan. Senang juga. So kalau korang nak dapatkan thermal printer, nak payah pakai ink ni, check dekat beg kuning dekat bawah tau. Okay, bye.